Okey, coklat ni dia berasal daripada Turki. So dia made in Turki, tapi jangan risau sebab dia ada logo halal dekat sini. Walaupun dia bukan logo halal JAKIM, tapi dia masih lagi diiktiraf oleh JAKIM lah. Okey. Okey, so dalam ni akan dapat macam ni. Yang ni adalah Max Bar. Okey. So dia punya bungkusan dia kemas. Nampak? Ni Max Bar. Ini Max Bar Collection. Dia ada banyak jenis. Lepas tu dapat free satu ni. Ni Go Fresh. Okey, ni adalah Max Bar Collection. Yang ni adalah accepted bar with caramel, peanut, coconut dan juga nougat. Dalam ni dia akan ada 4 jenis perasa lah. Dia ada tulis dekat tepi sini. First kali nougat, lepas tu dia ada caramel, dia ada coconut dan juga peanut. So dia punya packaging dia pun cantik, kemas macam ni. So yang ni dia sesuai lah. Even nak serve masa hari raya nanti pun boleh, ataupun untuk bagi hadiah pun boleh. So jom kita tengok kat dalam dia, kita test rasa sedap ke tak sedap. Okay. So kita try satu dulu. Dia kecil macam ni je. Dia tak besar pun. Dia bentuk macam gula-gula ni. So yang warna biru ni dia coconut. So kita test satu dulu. Okay, so rupa dia macam ni lah kat dalam. Dia ada salutan coklat kat luar. Okay, bila gigit kat dalam, dia ada inti macam kelapa. Okay, so untuk yang coconut ni lah. Dia punya rasa okey. Dia punya manis tu terasa manis tapi masih lagi okey lah. So boleh rasa dia punya serat-serat kelapa tu. Untuk korang yang suka kelapa, pasti dia memang sedap. Dia punya saiz pun okey, dia tak besar sangat. Maksudnya dia macam one bite sahaja. Not bad rasa dia. Nak lagi best, boleh letak dalam peti ais dulu bagi dia keras sikit, lagi sedap. Okey, so yang ni dia peanut. Dia plastik warna hitam coklat macam ni. So dia punya saiz pun sama je. Cuma beza dia adalah inti dia dekat dalam lah. So kalau kita letak kat luar, dia akan cair sikit macam ni. So the best kena simpan dalam peti ais lah. Kalau peanut ni, kat dalam dia ada kacang macam ni lah. Sedap. Pada saya dia rasa dia balance lah. Coklat dia okey. Dia masih lagi terasa dia punya coklat dia. Lepas tu dia ada kacang. Kacang dia pun dia masih lagi crunchy. Okey, untuk satu paket ni berat dia dalam 430 gram. Cuma dia tak tulis berapa banyak, berapa pieces ada kat dalam ni. Tapi dia punya berat 430 gram, dia akan campur 4 perisa lah. So overall pasal dia punya rasa sedap, dia nice. Dia nak kata manis tu memang manis lah, tapi masih lagi okey. Lepas tu dia ada 4 perisa, pasti memang berbaloi lah. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link.